Datang ni. Bontot bau. Ding 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 ding. Tengok kaki dia. Tak apa dipijak dengan sambal. Hai, Assalamualaikum. Dan kembali lagi ke channel saya, Puan Rara. Sekarang dah petang. Tadi video yang mula-mula tadi opening, Alhamdulillah. Korang tengok Rara susun Rara punya pokok bunga kat dapur tu. Jam dah pukul 5 lebih. Wow, banyaknya rambutan. Ini sebabkan pagi tadi Rara tak berpeluang nak keluar sebab Rara letih sangat. Jadi petang ni Rara keluar sekejap. Rara nak kemas sikitnya biji-biji mangga ni masuk dalam plastik hitam. Sebab Rara tengok Rara longgok kat tempat bakar sampah tu pun. Macam tu dah rupa dia. Rara ingat, Rara bersihkan masuk tu dalam plastik hitam. Buang. Tak apalah, membazir sikit plastik ni. Nanti Rara beli plastik hitam lagi. Plastik buang sampah. Okay, teruskan memasak. Dia tak nak kena. Adik, cepat, dah petang. Masuk kerja, kotor lah. Sayanglah.
Selamat malam. Okay, di next video ni, after petang tadi dah kemas, saya nak buat video unboxing rak IKEA. Rara beli online. Rak IKEA ni yang Rara pegang sebelum ni di video juga. Akhirnya Rara dapat warna hitam pula tu. Tinggi dia paras-paras seperti ais ni sama pinggang. Nanti korang tengoklah video Rara yang seterusnya. Rara nak gunakan rak ni untuk apa. Masa Rara tengok dekat IKEA sebelum ni, di video sebelum ni, raya keberapa yang tahun 2025, masa dekat IKEA tu harga dia 150. Tapi yang ni Rara beli dari personal shopper dekat TikTok. Rara dapat dengan harga RM175, free shipping. Tak apalah, lebih RM25 je pun dah dapat. Jom kita unboxing sekarang. Macam biasa, Rara membeli hasil Rara memasang. Tapi ni tak susah lah pasang ni. Ni aja. IKEA. Oh, terbalik. IKEA. Datang ni. Bontot bau. Ding 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 ding. Tengok kaki dia. Tak apa dipijak dengan sambal. Adik macam mana mak nak buat unboxing? Ni duduk atas kotak ni. Macam mana dah nak unboxing ni? Adik jangan. Adik jangan. Adik. Tumbas. Oh, ya suka barang baru. Tada. Wah, sama colour dengan Rara punya meja kopi. Alright, jom pasang. Ini punya kode. Lihat. Hello IKEA, IKEA, makcik IKEA. Hello makcik IKEA, makcik IKEA. Hello makcik IKEA. Macam mana mas? Dia duduk dalam ni. Dah baik. Tadi kan dia hambat nak Mia. Dia hambat nak Mia balik. Tak rasa nak Mia datang saya. Ni satu dia kawan. Cantik hitam, Rara suka. Sama dengan colour Rara punya mesin basuh, Rara punya kabinet, Rara punya rak besi. Banyak betul. Oh gini. Macam ni. Oh, tu kulit. Macam itu position dia. Oreo. Sekali yang buat bunyi yang. Oh, abang buntan. Mandi ke?
bangun nak uyuh. Tak senang aku nak mandi, dia kata. Yang ni tingkat yang paling bawah kan mandi kan? Dah nak menjadi dah. Dah punya troli. Kat video belah tepi ni Rara tunjukkan time Rara pergi IKEA masa tu. Rara dah pegang dah troli tu, tapi Rara fikir Rara beli, Rara nak letak apa, nak letak kat mana. Sekarang Rara dah tahu nak guna untuk apa, baru Rara beli. Jadi masa tu Rara beli rak yang ni, rak putih ni. Dengan apa dengan pemangkuk, dengan apa tu, apa lagi tah, dengan pokok-pokok, dengan pasu kecil tu. Weh, dah nak menjadi. Sebenarnya dah naikkan tiang. Separ rambutan tu. Dah baru petik sebenarnya. Saya suka hitam dia. Ayah, cepat. Tadi dia naik, husband Rara pasang. Ayah, naik, cepat, naik. Tadi husband Rara baru pasang sekat jalan yang tingkat yang lagi satu ni. Membunyi pula telefon saya. Belum siap pasang sekeru, dia dah pergi tergejah, dah berlepuh ke bawah, jatuh ke bawah. Ayah, cepat. Pasang dah mana air pula. Cepat. Pandang. Tang. Terkejut dah tu. Ambil dia. Dia ingat Rara belikan di katil tau. Kalau ompok ada, dia saling bekerjasama dengan nak tompok. Padahal aku nak warna mangkuk ni. Pasang. Terkejut Rara tadi. Dia pun terkejar je. Abang ni terpasang belum habis lagi. Dia dah terkejar tingkat atas ni. Ayah. Dah turun. Dah turun. Asal lah goyang dia tak nak turun. Turun. Tak nak turun. Kucing Rara ni jenis suka barang baru. Mak Rara kata dia macam merak. Dia suka benda cantik daripada benda baru. Ni confirm malam ni dia tidur kat rak ni. Teroli. Tinggal pasang roda je. Betul-betul. Tang. Betul-betul dia tak nak turun. Adik. Comel ni. Dah nak siap. Tinggal pasang atas ni. Dengan pasang roda. Macam rollerblade. Macam roda rollerblade. Kecayang anak mak. Tak nak turun. Tak nak turun. Dah nampak selesa nampaknya tu. Tadi Rara tengok yang terlelap. Baru dia turun. Semua nak makan. Ya. Dah nak siap. Pasang roda. Tak perlu putar-putar apa-apa ke? Oh ya ke? Masuk je roda tu. Macam nak Rara je katil. Yeay, dah siap. Macam itu rupanya. Seronoknya saya dah dapat troli. Alhamdulillah dah siap pasang Rara punya rak troli. Nanti Rara akan buat vlog yang seterusnya. Rara nak isi apa kat atas troli ni.
Terima kasih kerana sudah menonton. Nampak pula rambutan Cik ajak lah. Yeay. Seronoknya saya. Yeay, dapat pun troli idaman Rara. Akhirnya Rara dapat beli. Yeay. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.